Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hello dan salam sejahtera pendengar setia BTMP di seluruh dunia. Apa khabar? Saya harap anda berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta selamat. Okey? Tajuk podcast kali ini adalah hasil daripada soalan yang sering saya dapat, iaitu risk and reward management yang profitable. Sebelum ni mungkin anda banyak dengar pasal teknik kan? Jadi dalam episod kali ini ataupun dalam BTMP, saya akan terangkan sedikit mengenai risk and reward management yang profitable. Dalam arti kata lain, tajuk podcast kali ini adalah berkisar kepada risk management. Ramai trader di seluruh dunia terlampau obses dengan teknik. Kalau dengar orang tu macam profitable sikit, dia akan tanya, pakai teknik apa? Lepas tu dia nak belajar kan? Sebab dia nak satu teknik yang kalau boleh tak nak loss. Hakikatnya memanglah tak ada teknik yang tak akan loss. Tiada holy grail dalam trading. Semua teknik akan ada loss. Anda pakai teknik yang simple ke, teknik yang complicated ke, baca fundamental ke, semuanya akan boleh berakhir dengan loss. Tak kira lah apa pun anda gunakan, kemungkinan ataupun kebarangkalian untuk profit adalah sentiasa 50-50. Jadi macam mana kita nak buat profit ataupun jadi profitable dengan kebarangkalian yang sebegitu? Nah, inilah yang saya akan cuba jawab dalam podcast kali ini. Saya akan gunakan contoh yang mudah supaya anda boleh faham. Katakanlah anda gunakan modal sebanyak $1,000. Seterusnya, anda akan risikokan sebanyak 5% ataupun $50 untuk satu hari. Ingat ya, satu hari dan bukannya satu trade. Itu adalah risiko anda, iaitu jika market tak setuju dengan analisis anda. Lepas anda entry, market melawan position anda dan anda akan stop trading ataupun cut loss dekat $50. Kalau trade anda loss, anda masih lagi berbaki 95% untuk trade pada keesokan harinya. Okey, itu mengenai risk. Sekarang kita bercerita pula mengenai reward. Untuk reward, yang paling optimum adalah anda berjaya untuk hold profit anda sampai 3 kali ganda. Kalau risk anda 5%, maka anda kena latih diri anda untuk hold position sampai profit hit 15%. Inilah yang dikatakan risk 1R berbanding dengan reward 3R. Anda akan susah nak jadi profitable kalau risk to reward ratio anda sekadar 1 to 1. Maknanya risk 5% dan profit pun 5%. Anda perlukan win rate yang sangat tinggi kalau anda nak jadi profitable. Sebagai trader, kita tak nak stres bila kita melakukan trading. Sebab itulah kita perlukan risk to reward ratio yang besar seperti 1:3. Kalau tak 3R, anda dapat 2R pun itu sudah cukup membanggakan. Untuk permulaan, mungkin anda boleh bermula dengan 2R. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, setakat ini saya nak anda faham modal 1,000, risk $50 dan kalau trade tersebut win, anda dapat $150 profit. Okey, setakat ni boleh tak anda faham? Saya harap anda fahamlah setakat sampai sini ya. Sekarang ni anda bayangkan pula dalam sebulan ada 20 trading days. Isnin sampai Jumaat, lepas tu kalikan dengan 4 minggu. Maka anda akan dapat 20 trading days. Daripada 20 trading days ini, katakanlah anda punya win rate adalah 50%. Maknanya daripada 20 hari, 10 hari anda win dan 10 hari lagi anda loss. Bila saya kata win, maksudnya anda win 3R tadilah, iaitu 15% ataupun $150. Jadi cuba anda kira, 10 kali win anda dapat 1,500. Manakala 10 kali loss anda darab dengan $50. Jadi berapakah net profit anda? Anda akan dapat net profit sebanyak $1,000. Dan anda perasan tak yang $1,000 tadi adalah 100% ke atas modal asal anda. Anda profit 100% dalam masa sebulan. Ianya tak mengejutkan sebab anda punya risiko agak tinggi iaitu 5%. Sekarang kita cuba kira pula kalau 2R. Anda loss sama juga iaitu $500. $50 sehari risk kali dengan 10 hari. So $500. Yang anda win pula adalah $100 sebab double daripada anda punya risiko.
Jadi $100 darabkan dengan 10 hari. Anda akan dapat jawapannya 1,000. Total profit 1,000 tolak total loss 500, maka net profit anda adalah 50% ataupun $500. Saya percaya dengan profit sebanyak itu, anda boleh menjalani kehidupan yang lebih baik. Duit Malaysia dalam RM2,000 sangat-sangat akan membantu untuk meningkatkan pendapatan kita. Betul tak? Bolehlah anda buat tabungan ataupun investment ataupun membahagiakan orang-orang yang tersayang. Inilah yang saya maksudkan dengan risk and reward management. Berapa yang anda sanggup rugi dan kalau trade tersebut menjadi, berapa banyak ataupun berapa lama anda kena hold untuk dapatkan profit yang optimum. Kita dah pun mengambil kira faktor loss. Sebab daripada 20 hari trade, bukan semuanya akan win. Ada hari yang kita akan loss, ada hari yang kita akan win. Untuk memudahkan kiraan, saya mengambil pendekatan win rate 50%. Kalau anda boleh trade dengan win rate 50% dan daripada awal anda dah tahu numbers game dia macam ni, tidaklah anda rasa stres bila anda loss. Loss is just part of the game. Yang penting anda masih ada lagi baki modal untuk teruskan perjuangan ataupun perniagaan pada hari berikutnya. Loss is not the end of the world. Loss itu hakikat ataupun sesuatu yang pasti akan berlaku dalam trading. Tapi bila anda dah faham numbers game dia macam ni, anda lebih bersedia dan anda lebih faham. Tak kira lah anda ambil profit 2R atau 3R, kedua-duanya masih lagi boleh mendapatkan net profit. Jadi di manakah silap seseorang trader? Kesilapan mereka adalah bila mereka tak mampu mengawal diri daripada revenge trading. Mereka akan marah bila loss. Lalu mereka akan cepat-cepat nak entry untuk cover balik loss mereka. Jangan buat begitu kawan-kawan. Sebab macam yang saya cakap tadi, daripada 20 trade, anda kena win 10 sahaja. Sebenarnya kalau anda win kurang dari itu pun, katalah 40% win rate, anda masih lagi boleh jadi profitable. Result dalam trading ni dia random. Anda tak boleh kata win-win, loss-loss, win-win-win-win, begitu. Dia akan random. Ada hari win, ada hari loss dan taburannya adalah berterabur. Taburannya adalah berterabur. Kita tak akan tahu daripada awal kita akan rugi ataupun loss. Tapi saya nak twist sikit anda punya mindset supaya mindset anda lebih power. Katakanlah 20 hari itu anda loss. Berapakah modal anda yang tinggal? Jadi sepatutnya modal anda akan habis. Sebab 5% risk satu hari, lepas tu anda loss 20 hari berturut-turut. Anda seorang yang bernasib malang. Maknanya apa? Maksud yang saya nak sampaikan ialah anda sepatutnya boleh bertahan selama 20 hari. Namun begitu, kebanyakan trader tak sampai seminggu dah MC. Sebab dia tak boleh nak tahan diri daripada revenge trading. Jadi cuba anda tukar matlamat anda dalam trading daripada membuat duit banyak kepada survive selama yang mungkin. On paper ataupun di atas kertas, anda sepatutnya boleh survive selama 20 hari kalau setiap hari loss. Mampukah anda bertahan selama itu? Jangan fikir pasal buat duit. Anda just fikir untuk survive selama itu sahaja. Dan benda tu memerlukan disiplin yang tinggi. Kalau anda berjaya, anda akan dapat dia punya magic. Magicnya ialah anda tidak akan loss sampai 20 hari berturut-turut. Akan ada hari yang market memihak kepada anda dan anda mendapat profit 2R, 3R ataupun mungkin lebih. Itulah reward untuk golongan yang sabar. Lepas ni, cuba anda buat apa yang saya cakap tadi. Fikir berapa hari anda boleh survive dan ikut jadual ataupun risk plan tersebut. Dari segi reward, anda serahkan saja kepada market. Baiklah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya nak bagi kesimpulannya iaitu modal 1,000, risk 50 dan kita target reward 150. Kita win 10 hari, kita loss 10 hari. Dan hari yang kita win dan loss tu dia berterabur, bukannya secara berturut-turut ataupun tersusun ya. Maka anda akan dapat total profit 1,500 dan total loss $500. Lepas anda tolak profit dengan loss, anda akan dapat net profit sebanyak $1,000. Kalau anda punya reward sekadar 2R, anda masih lagi dapat net profit sebanyak $500. Total profit 1,000 tolak total loss 500. Maka anda dapat net profit sebanyak 500.
Inilah dia the magic of risk and reward. Bila loss, make sure minimum. Dan bila profit, latih diri dan emosi untuk hold sampailah 2R atau 3R. Kita tak perlu bercerita soal teknik pun. Kita just cerita tentang numbers sahaja. Ini kerana numbers don't lie. Selagi mana kita berdisiplin untuk ikut risk management yang saya terangkan, anda akan boleh berakhir dengan net profit. Jadi apakah cabarannya? Macam yang selalu saya sebut dalam podcast, revenge trading. Anda kena kawal diri anda daripada membalas dendam terhadap market. Jadi disiplinkan diri anda untuk stop trading bila $50 loss telah pun sampai. Untuk profit pula, kalau market memihak kepada anda, tahan ataupun hold kesabaran anda sehinggalah target 2R ataupun 3R tercapai. Jadi itulah dia risk and reward management yang profitable dalam trading. Selamat mencuba dan saya doakan supaya anda boleh mencapai impian anda melalui risk management yang sebegini. Saya harap lepas ni anda lebih faham tentang risk and reward dalam trading. Okey? Terima kasih dan jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.